Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat Pak Long semua. Apa abang? Pak Long doakan semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan urusan dan perluaskan pintu rezeki kita semua. Insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, jumpa lagi kita di Pak Long SC Channel. Alhamdulillah. Okey, lama dah Pak Long pun tak buat video ni. Rasanya dah banyak bulan dah. Relax sungguh pada buat video. Tapi Pak Long fokus pada pembinaan Tiny House Pak Long, insyaAllah. Nanti Pak Long tunjuk perkembangan Tiny House Pak Long yang dah sampai tahap macam mana, dan keadaan kebun Pak Long. Okey, jom kita pergi tengok dulu. Ronda tengok Tiny House Pak Long. Okey, jom. Okey, pertama kali Pak Long nak tunjuk bonsai Pak Long. Bonsai yang Pak Long buat dulu, mula-mula buat dulu. Pak Long dah roboh dah. Baru ni Pak Long dah roboh. Panggil adik-adik main roboh bang. Sebab bumbung Pak Long Tiny House Pak Long dah penuh dah. Jadi jom Pak Long tunjuk dulu keadaan bonsai yang Pak Long dah roboh tu. Tinggal tapak ada saja. Okey, jom. Okey, inilah. Sini dulu ada dangau. Ni pokok limau. Yang di sini ada dangau sini ni. Bonsai Pak Long dulu ni. Pak Long dah roboh siap dah. Nanti kalau ada video Pak Long akan tunjuk video tu. Pak Long dah roboh dan ni keadaan Tiny House Pak Long. Ni dah. Tiny House Pak Long dah siap. Bukan dah siap lah. Bumbung dah siap. Batap pun dah siap, dah keliling. Bumbung dah siap. Bumbung yang bangunan utama dan porch depan dah siap. Macam ni lah keadaan dia. Ni bumbung depan dah siap. Okey, yang ni dah siap. Pak Long buat jarak 12 kaki. Daripada bangunan dia sampai ke sini Pak Long porch ni, Pak Long buat 12 kaki panjang dia. Okey, ni bumbung depan porch dah siap. Yang ni bumbung dalam. Dah siap. Bumbung je lah siap, yang lain tak siap lagi. Plaster pun tak siap lagi. Nanti Pak Long akan tunjuk lah. Pelan-pelan buat, ikut bajet. Bajet Pak Long banyak, Pak Long buat lah lebih sikit. Okey. Yang ni keadaan Tiny House. Berapa peratus atas lah dah siap. Boleh lah. Okey, ni keadaan kebun Pak Long. Di sini dulu Pak Long ada tanam pokok tebu. Jadi bulan puasa baru ni Pak Long dah jual tebu. Jadi Pak Long nak cerahkan kawasan ni. Pak Long dah buang habis dah. Tunggu-tunggu pokok tebu tu. Yang Pak Long tanam dulu tunggu-tunggu tu Pak Long dah buang. Jadi Pak Long nak buat sini buat halaman lah. Bagi cerah sikit kawasan ni. Bagi cerah kawasan ni. Belah sini kita nak tanam pokok-pokok yang besar dia. Okey. Itu jom Pak Long nak tunjuk kebun sebelah adik tu yang Pak Long tanam tebu itu. Semak ada sikit. Tak terjaga. Tengok pokok tebu. Pokok tebu dah Pak Long dah ambil dah baru ni. Hasil dia Pak Long dah ambil. Yang mana terbalik tu Pak Long dah ambil. Yang tinggal yang gagah lah ni tebu hitam. Tebu hitam sebelah sana. Tu tebu hitam. Tebu hitam gagah lah. Dia kuat lah, dua payah ditiup angin payah balik. Tinggal tebu telur ni dengan tebu kuning ni memang dia selalu rebah terbalik. Dan Pak Long dah ambil dah, Pak Long dah jual dah setengah bulan puasa ni kat kawan Pak Long. Okey. Serai tak ada lagi pembeli. Lagi pula dia pun tak apa lagi matang lagi kot. Daun dia tak hitam, tak kukuh lagi. Serai. Nanti bila dah matang kita boleh ambil, kita boleh tuai, kita boleh jual lah. Okey, ni tebu hitam. Tebu hitam Pak Long buat pagang sekeliling. Okey. Dia okey lah. Yang tebu kuning ni masalah sikit, dia raja terbalik tu, jadi macam ni. Terbalik, dia tak tahan. Pak Long silap Pak Long. Kesilapan Pak Long pasal Pak Long tak buat tiang.
nak buat pacang dia, untuk ikat sokongan dia bagi dia kuat sikit. Jadi banyak terbalik, jadi Pak Long terpaksa jual dah. Potong Pak Long pergi jual. Pak Long pun ingat yang tengah ni, kawasan tengah semua ni, kawasan keliling ni semua petak ni, Pak Long ingat Pak Long nak cerah, Pak Long nak tanam benda lain lah. Tengoklah nanti macam mana, kita nak clear dulu, baru kita fikir lain nak tanam apa. Ini Pak Long nak fokus ke tiny house Pak Long, nak buat setakat mana yang boleh dulu. Nanti hari ni tugas Pak Long hari ni, Pak Long nak ambil tanah ni, nak bubuh ke tapak posh Pak Long tu, nak tambah sikit ke sini, ambil tanah ni mau masuk kat situ setakat mana yang boleh, dan kat sini. Selepas tu nanti Pak Long akan buat lantai lah sini, dia buat lantai balik semua. Okey, boleh lah relax lah. Kerja mungkin kecil-kecil je lah, yang besar-besar dah siap dah semua. Cuma nak tacap-tacap lagi, nak tambah-tambah, mungkin nak buat dalaman, buat wiring, buat kabinet dapur, lepas tu mungkin buat lantai, render lantai apa semua. Tu nanti lambat lagi lah punya cerita, nanti Pak Long akan tunjuk lah step by step. Hari ni tugas Pak Long nak angkat tanah ni masuk ke sana setakat mana yang boleh. Okey, jom. Lagi satu, Pak Long nak angkat bata ni, nak cerah letak bata ni, nak buat tempat duduk kat tepi tu, bawah pokok rambutan tu, nak buat macam letak kat situ lah, susun kat situ, boleh buat duduk dia, lepak-lepak sebab situ teduh. Okey, jom. Sebelum ni belum Pak Long nak angkat tanah tu, Pak Long nak susun bata dulu kat ujung sana. Okey, jom.
Okey. Letih dah ni, letih. Palung rosak ni, palung tak boleh buat habis. Lantai yang tanah ni Pak Long tak boleh nak lungguk kat sini. Pak Long dah telefon PO. Nanti PO bila senang dia akan label balik kat sini. Cuma Pak Long boleh buat sikit saja dekat sini. Yang kat lantai ni. Sini saja yang Pak Long boleh buat bor sikit. Dah ambil batu, bor tu bagi nanti Pak Long bor besi. Lepas tu Pak Long bor plastik dulu. Lepas tu bor besi, lepas tu Pak Long buat lantai lah. Yang tu saja Pak Long boleh buat. Lepas tu tanah lebihan ni nanti mereka akan angkat dengan PO. Mereka akan timbul kat sini, level sini. Nanti Pak Long patah balik bagi sama. Bor batu, bor plastik, bor besi dan buat lantai. Dan lebihan ni Pak Long suruh dia tolak bagi sama lah. Bagi sama label kat sana, tolak bagi sama lah sana. Habis bagi atas ni jadi laman. Okey, clear. Selesai yang tu. Lepas tu nanti baru kita buat projek lantai pula. Projek lantai untuk awning. Okey, sambung balik. Bateri kong pula ada. Okey, hari ni Raja Balong yang tu. Tu yang bata tu. Pak Long dah susun kat tepi-tepi, abang tempat rehat. Angkut tanah masuk kat sana siap. Yang lebih tu nanti PO akan main buat lah. Lepas tu yang ni depan render bagi sama balik lantai ni. Lepas tu selesai lah. Untuk orang ni PO tu tak tahu lah dia orang nak main bila. Okey, seperti ni. Jom. Okey, Pak Long rasa cukup lah untuk video kali ni. Bateri type hafal GoPro pun dah macam-macam ragam ni. Pak Long rasa cukup lah untuk video kali ni. Dah berapa lama dah Pak Long tak buat video. InsyaAllah ni video ni ada satu pun tak tahu lah bila nak post. Okey, harap sahabat-sahabat semua sabarlah menunggu. Okey, tunggu proses tiny house Pak Long dan kebun keadaan Pak Long. Keadaan kebun Pak Long. Bercakap pada sasur dah. Okey, kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang selalu view video Pak Long. Yang jarang-jarang ada yang subscribe video Pak Long. Terima kasih banyak-banyak yang tak terhingga, insyaAllah. Kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.